Pernah tak korang dengar tentang sebuah lukisan yang terselamat daripada kebakaran rumah tanpa sebarang calar? Ini adalah kisah yang menyeramkan tentang lukisan budak menangis atau digelar sebagai The Crying Boy Painting. Sebuah lukisan yang nampak tidak berbahaya tetapi dipercayai membawa sumpahan yang dahsyat di seluruh UK. Pada tahun 1980-an, ramai keluarga di Britain yang menggantung lukisan ini di dalam rumah mereka. Ia adalah sebuah lukisan seorang budak lelaki dengan wajah yang sedih dan air mata yang berlinangan. Ia dilukis oleh artis Itali yang bernama Giovanni Bargoli. Tetapi tak lama selepas itu, lukisan ini menjadi terkenal kerana sebab yang mengerikan. Sebab di mana sahaja lukisan ini digantungkan, kebakaran pasti akan berlaku. Pada tahun 1985, surat khabar The Sun menyiarkan tajuk utama yang mengejutkan, Blazing Curse of the Crying Boy, ataupun sumpahan api lukisan budak menangis. Pasukan bomba mula menyedari satu corak yang pelik. Rumah yang terbakar habis, tetapi lukisan budak menangis itu masih elok. Tidak rosak, tidak terbakar. Lukisan itu ditemui terjatuh di lantai tanpa sebarang kesan api. Orang ramai mula panik. Ada yang percaya bahawa lukisan itu telah pun disumpah, dan ada juga yang percaya bahawa budak di dalam lukisan itu adalah seorang anak yatim piatu yang kehilangan ibu bapanya disebabkan kebakaran, dan kini rohnya terperangkap di dalam lukisan itu dan membawa malapetaka ke mana sahaja ia pergi. Ramai pemilik lukisan itu yang melaporkan nasib yang malang, kemalangan aneh, kehilangan harta benda dan kebakaran misteri. Ketakutan semakin memuncak. Ada di beberapa kawasan terlihat penduduk-penduduk yang berkumpul dan membakar lukisan budak menangis itu dan berharap supaya sumpahan itu akan hilang.